Telekom Malaysia Berhad akan memeterai aturan baharu akses borong teknologi 5G berasaskan rangkaian teras pelbagai operator atau MOCN bersama U-Mobile. Langkah strategi ini dilihat memperkukuh daya saing perniagaan mudah alih TM dan mempercepat aspirasi penumpuan syarikat telekomunikasi tersebut. Seiring peralihan itu, TM telah melaksanakan hak kontraknya untuk menamatkan aturan akses borong 5G dengan Digital Nasional Berhad. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Amir Huzaimi MD Deris menegaskan tindakan ini selaras dengan terma perjanjian serta tertakluk kepada proses kawal selia. Pada masa sama, TM mengiktiraf peranan DNB sebagai perintis pelaksanaan 5G di Malaysia dan komited terhadap kerjasama industri untuk memajukan ekosistem digital negara. TM beralih ke MOCN bersama U-Mobile, strategi baharu memperkukuh 5G dan masa depan digital Malaysia.